Ya, ya. Oi, uncle saya takut kalau dia tanya. Dia orang lama. Saya ni ada satu soalan tapi soalan ni kasar sikitlah. Tak apa, boleh. Kenapa orang Islam dia suka ajak orang yang tak Islam, bukan Muslim, masuk agama Islam, termasuk Syam, India ke lain-lain bangsa lagi. Saya nak tanyalah, noh. Okey. Kalau ada salah silap, tak apa. Maafkan Okay, saya. Bagus soalan. Pasal apa orang Islam ni suka sangat nak ajak orang lain masuk Islam? Kau Islam seorang sudahlah. Kami agama kami, kau agama kau. Pasal apa orang Islam suka nak ajak orang masuk Islam? Okey. Soalan bagus. Yang pertama ialah, kita kena tahu orang Islam tak boleh paksa orang lain masuk Islam. Tak boleh. Kalau dia ugut ke, kalau kau tak masuk Islam, aku akan tuntut utang aku. Tak boleh. Macam mana? Tak boleh. Kalau kau tak masuk Islam, aku tak mau bagi bantuan kepada kau. Tak boleh. Apatah lagi kalau kau tak masuk Islam, aku pukul kau. Lagi tak boleh. Semua itu kalau ada orang Islam yang buat, dia berdosa. Dia berdosa. Tak boleh paksa. Kena tahu yang itu dulu. Yang kedua, yang kena tahu ialah Islam bukan agama orang Melayu. Dia bukan agama orang India. Bukan agama orang Cina. Bukan agama orang Arab. Islam adalah agama Tuhan untuk semua. Tak ada beza orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India pada sisi Islam. Kalau masuk Islam bukan mesti kena masuk Melayu. Boleh tak saya masuk Islam, saya tak mau makan itu makanan Melayu? Boleh. Melayu bukan itu, Melayu bukan agama. Melayu. Agama sembahyang. Dia tak ada Melayu, tak ada Arab. Tuhan bukan orang Melayu. Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Cina. Tuhan bukan orang India. Tuhan adalah Tuhan kita semua. Dia ciptakan kita semua. Jadi kita sembah dia. Dia tak pernah kata, oh kalau kau orang Melayu masuk syurga dulu. Dia tak ada. Siapa yang buat baik masuk syurga. Siapa yang beriman dengan dia, percaya dengan dia masuk syurga. Tak kira Cina ke, Siam ke, Arab ke. Kalau orang Arab pun buat jahat, masuk neraka. Itu dulu kena tahu dalam Islam. Islam tak boleh ada diskriminasi kaum. Kalau orang kata kita benci orang Cina, dia bukan good Muslim. Kerana Cina bukan pilihan. Bukan kita boleh order, saya mau lahir jadi Cina, mana boleh. Saya mau lahir jadi Siam, saya mau lahir jadi India. Kita lahir India, ada lahir Cina, ada lahir Melayu. Itu bukan pilihan. Kita bukan pilih ibu bapa kita. Saya mau kalau boleh pilih, mesti kita pilih ibu bapa yang semua kaya-kaya. Betul tak? Kan? Tapi kita tak pilih. Perkara yang kita tidak pilih, Tuhan tak akan hukum kita. Kita menjadi bangsa Melayu, Cina, India ialah pilihan Tuhan. Bukan pilihan kita. Tapi agama pilihan kita. Agama pilihan kita. Bangsa bukan pilihan kita. Habis kenapa orang Islam suka sangat nak ajak orang bukan Islam menganut Islam? Sebab orang Islam percaya, bukan orang Melayu, orang Islam percaya Islam adalah agama yang benar, agama Tuhan. Bila masuk Islam akan memberikan kebahagiaan di dalam diri seseorang. Memberikan ketenangan. Tapi kena Islam betul lah. Bukan orang Islam yang tak mengamalkan Islam itu. Kalau jadi Muslim yang bagus, yang baik, mengamalkan agama, maka dia akan bahagia. Dia akan tahu jalan Tuhan. Dan orang Islam percaya melalui Islam ialah jalan ke syurga. Maka orang Islam suka orang lain. We love people. We love to share this good thing with others. Kita seronok nak kongsi benda ni dengan orang lain. Tapi tak boleh kata, uncle, you sudah tahu tua, you tak mau masuk Islam, you jaga. Tak boleh.
Tapi saya kata, uncle, Islam ini Islam. Kalau uncle mau terima pun boleh. Kalau uncle tak mau terima pun saya tak nak boleh paksa. Saya bukan kata uncle sudah datang masjid dapat hadiah mesti mau masuk Islam. Tak. Saya tak cakap. Itu saya tak nak cakap. Salah kalau saya cakap. So kenapa orang Islam nak? Kerana orang Islam nak kongsi agama ni. Bukan kongsi paksa. Macam saya kata, ini ada satu barang bagus. Kalau mau tengok. Kalau orang tengok, oh saya tengok, tak nak bagus, saya tak nak. Tak apa. Tapi saya mesti mau bagi tahu dia, ini ada sesuatu yang bagus. Kalau dia terima pun free, tak ada kena bayar. Untuk diri dia sendiri. Sebab itu maka orang Islam, dan orang Islam percaya, kalau saya bagi satu orang nasihat satu orang dan dia terima Islam, Allah akan memberikan pahala kepada saya. Allah bagi reward kat saya. Sebab saya telah ajak dia kepada perkara yang baik. Ajak masuk Islam ni bukan ajak masuk Melayu. Boleh tak saya nak masuk Islam, saya tak mau kawan dengan orang Melayu pun, saya nak duduk di rumah saya dengan masyarakat Cina ataupun India. Boleh tak? Boleh. Tak ada kaitan dengan orang Melayu. Islam antara kita dengan Tuhan. Cuma datang masjid semayang samalah. Semayang tak. Oh, you Cina, you semayang belakang, kami Melayu semayang depan. Tak ada. Siapa datang first, dia pergi depan. If you gain a good knowledge, kalau dapat membina knowledge yang baik, boleh tak orang Cina jadi imam nombor satu? Boleh. Tak ada. Ini bukan agama orang Melayu. Sebab tu setiap kali nanti semayang, tuan-tuan dan puan-puan akan dengar orang Islam akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia akan baca. Dia kata apa? Segala puji, kita puji Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan orang Melayu, Tuhan untuk semua. Setiap kali semayang dia kena baca itu, supaya orang Muslim tahu Tuhan bukan untuk Melayu, Tuhan bukan untuk Arab, Tuhan untuk semua. Itu agama Islam. Okey, terima kasih.